Sebelum korang nak beli water heater, korang kena tahu dulu dua jenis water heater ni. Nombor satu, water heater jenis tak ada pump. Yang ini sesuai kalau rumah korang pressure air yang kuat ataupun tak pakai tangki kat atas bumbung. Kelebihan dia harga lagi murah dan sistem lagi simple. Yang kedua, water heater jenis ada pump. Yang ini sesuai untuk rumah yang pakai tangki air, pressure tak kuat lah, senang cerita. Kalau pakai pump macam ni, memang sesuai sangat sebab dia akan jadi air tu lagi padat. Untuk heater yang ada pump ni, dia ada dua jenis motor. Nombor satu AC pump, yang ini air dia lagi padu, senang maintain dan lifespan dia lebih lama. Nombor dua DC pump ni pula, pressure dia boleh adjust ikut kesesuaian sebab ada orang tak suka pressure dia kuat sangat. Dia lebih lenyap dan smooth dan lebih efisien dan jimat elektrik. So sebelum korang nak beli water heater tu, make sure check dulu pressure air rumah korang, baru pilih water heater yang betul-betul ngam. Nak lagi senang, datang terus dekat cawangan alat dapur berdekatan ataupun semuanya cawangan paling besar sekali. Kita bagi korang faham satu persatu harga terbaik dan mesti boleh runding.